Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Sekolah Kebangsaan Setapak dan kumpulan kami ingin membentangkan hasil produk yang kami cipta, iaitu CleanBot, sistem pemantauan kebersihan kantin pintar berasaskan IoT. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Haris. Saya Surtika. Saya Muhammad Hasif. Saya Aizafri. Apa itu CleanBot? CleanBot merupakan satu sistem pemantauan kebersihan meja kantin berasaskan Internet of Things, iaitu IoT, yang direka untuk mengesan kehadiran objek atau sisa makanan di atas meja secara automatik. Seterusnya, mencetuskan mekanisme amaran pintar bagi memastikan kebersihan dipatuhi secara konsisten dalam persekitaran sekolah. Penyataan masalah pula, berdasarkan pemerhatian di sekolah, kami dapati meja kantin sering ditinggalkan dalam keadaan kotor selepas waktu rehat, akibatnya kurangnya kesedaraan dalam kalangan murid serta bergantungan kepada pemantauan manual oleh guru dan pekerja kantin. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kebersihan persekitaran, malah berpotensi menimbulkan risiko kepada kesihatan warga sekolah. Selain itu, ketiadaan sistem pemantauan automatik menyebabkan isu ini berulang secara berterusan tanpa kawalan yang efektif. Oleh itu, satu sistem pemantauan pintar diperlukan bagi memastikan kebersihan sentiasa berada pada tahap optimum dan terkawal. Penerangan sistem. CleanBot ialah sistem pemantauan kebersihan meja kantin berasaskan IoT yang berfungsi secara automatik untuk mengesan tahap kebersihan dan memberi intervensi segera bagi membentuk amalan kebersihan murid. CleanBot mengubah proses manual kepada sistem automatik berasaskan data dan respons segera selari dengan keperluan pengurusan kebersihan moden di sekolah. SDG yang terlibat. Terdapat 5 SDG yang terlibat. Yang pertama, SDG 3, Good Health and Well-being, kebersihan makanan dan persekitaran terjamin. SDG yang kedua ialah SDG keempat, Quality Education, memberikan pendidikan yang berkualiti dengan mewujudkan kantin yang lebih bersih dan selamat. SDG yang ketiga ialah SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure, penggunaan teknologi IoT dalam pendidikan. Yang keempat ialah SDG 11, Sustainable Cities and Communities, persekitaran sekolah lebih bersih dan selamat. Yang kelima ialah SDG 12, Responsible Consumption and Production, mendidik murid bertanggungjawab terhadap nilai kebersihan. 3. Pengenalan CleanBot ekosistem. CleanBot merupakan satu ekosistem pintar yang menggabungkan teknologi AI dan IoT. Ekosistem ini mempunyai dua modul utama. Modul pertama ialah CleanBot Vision Unit atau CVU. CVU berfungsi sebagai mata dan otak sistem. Kamera akan menangkap imej meja, kemudian imej tersebut dianalisis menggunakan MATLAB Image Processing bagi mengesan sama ada meja berada dalam keadaan bersih atau kotor. Modul kedua ialah Smart Monitoring Station atau SMS. SMS menerima maklumat daripada CVU melalui sambungan Wi-Fi dan memaparkan status kebersihan secara masa nyata melalui aplikasi yang dibangunkan menggunakan MIT App Inventor. Kedua-dua modul ini saling berhubung bagi menghasilkan satu sistem pemantauan kebersihan yang lengkap. VO4, Demonstrasi sistem. Sekarang, kami akan menunjukkan cara CleanBot berfungsi. Pertama, kamera pada CVU menangkap imej permukaan meja. Seterusnya, imej tersebut dianalisis menggunakan MATLAB. Sistem akan mengesan kehadiran sisa makanan atau objek yang berada di atas meja. Berdasarkan analisis tersebut, AI akan membuat keputusan sama ada meja berada dalam keadaan bersih atau kotor. Akhir sekali, keputusan dihantar melalui Wi-Fi ke aplikasi CleanBot dan dipaparkan secara masa nyata kepada pengguna. VO5, Pengujian dan bukti. Sepanjang proses pembangunan, kami telah menjalankan beberapa siri pengujian prototipe bersama mentor. Setiap penambahbaikan direkodkan secara sistematik dan logbook pembangunan CleanBot. Selain itu, kami turut membangunkan poster, aplikasi mudah alih, laman Google Site serta video demonstrasi bagi mendokumentasikan keseluruhan proses inovasi ini.
Hasil pengujian menunjukkan bahawa sistem dapat mengesan keadaan meja dan memaparkan status kebersihan dengan baik. VO6. Impak. CleanBot memberi pelbagai manfaat kepada warga sekolah. Antaranya ialah membantu mewujudkan persekitaran kantin yang lebih bersih dan selamat. Ia juga mengurangkan kebergantungan kepada pemantauan secara manual. Pada masa yang sama, projek ini meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kebersihan serta memberi pendedahan kepada penggunaan teknologi AI dan IoT dalam kehidupan sebenar. Sekian, terima kasih.